good morning. Welcome back to Behind the Scene Rental. So video kali ni, kalau korang tengok last video, Anim bawa Amira sebagai content creator. Tapi minggu ni kita tukar pula orang, kita tukar Habibah. Dengan cerita mak dia marah jugalah sebab ambil tim dia. Tapi nak buat macam mana, kita nak expose benda baru dekat Habibah. Untuk minggu ni dia akan ambil challenge boss untuk jadi content creator. Korang rasa dia survive macam Amira tak? Kalau korang nak tahu, korang stay tune dalam video ni sampai habis, okay? So sekarang dia tengah tunjuk dekat Habibah. Kita nak tour klinik ni supaya dia dapat tahu konsep dekat cawangan sini lah, supaya dia boleh bercakap dan deliver content. Begitu, okay? Confident di password. Macam bahan buat cerita tak hilang. Nak nampak muka ke tak nampak? Itu. Kalau dalam saya, konten saya nampak lah. Saya buat YouTube lah. Okay, awak akan membantu Habibah. Okay Habibah, so far Fadwa okay? Fadwa okay? Memberi kerjasama yang sangat bagus. Okay Fadwa, nampak? Cara pun ada style. Hey. Yang pasti ikut Shopee Awak sebagai mak Habibah, macam mana perasaan awak melepaskan Habibah menjadi content creator? Saya dah tersakiti dah bulan minggu lepas. Lepas dia ambil Amira, minggu ni dia ambil Habibah. Saya dah reda dah. Awak kan kerja dekat salah. Cara sebut kena betul lah. Cara sebut kena betul lah. Reda Dental. Reda tu lain. Reda tu awak? Reda tu saya. Ya. Dr. Haziq tidak ingat password selepas seminggu tidak berjumpa tim marketing. Doktor, saya ada tim baru hari ni. Jom saya bawa doktor. Oh, saya yang bawa doktor instead of doktor bawa saya. Okay, doktor ada. Siapa tim baru kita? Mana tim baru? Hilang. Ni. Doktor kenal dia? Tak kenal lah. Alamak, Habibah apa kenalkan diri? Saya intern marketing tapi sekarang betul-betul job scope jadi content creator. Tak, dia kata dia nak shoot doktor sikit jadi untuk IG story. Okay, boleh? Doktor. Boleh. Okay. Kita support. Okay, bye doktor. Ini kira. Nice. Fighting. Dia cakap saya gunakan dekat content creator yang baru ni. Apa tanggapan awak terhadap saya? Kena tekan. Zaman sekarang semua kena tekan-tekan. Betul? Kena tekan-tekan kan? Bibah mana Bibah? Mana Bibah? Bibah mana Bibah? Tak tahu. Bah. Saya tengok kat bawah. Hala Bibah ni. Sebab kat sini dia first time tau. Masa saya takut dia lari balik je. Sebab bos kata kalau dia dah macam nampak struggle tu, bawa balik. Takut dia balik. Oh tu. Oh okay. Dia tengah record. Bibah jangan balik Bibah. Semangat je kereta saya. Okay. Review kereta sikit. Ni YB. Apa Miro Bastian ke? Naik Ya Allah, saya takut awak hilang je Bibah. Saya baru nak buat konten. Okay, saya benarkan awak buat konten, okay? Kamera rolling. Stop. Dia tengah edit kat depan ni. Kita teman dia lah Korang pura-pura menjadi peneman Bibah. Okay, ini phone sendiri ke phone office Phone office. Sebaik di-providekan phone Alhamdulillah. Tak malah nak buat konten pun macam rasa tercabar. Tak apa, diorang ni sentiasa menemani awak Baik. Saya nak buat atas lah. Macam panas sangat lah. jom. Dia nak naik atas pula. Okay so far? Sebab nak buat konten pasal macam pekerja yang tak boleh datang. Kalau tak kerja boleh datang malam. Oh. So macam sebab tadi ada orang cakap macam 3 cawangan dia buka 10 pagi sampai 6 petang. Shah Alam saja sekarang.
Kalau Sri Kembangan dan Puchong dah buka 10 pagi sampai malam. Sabar, Dr. Aziz tengok ni. Kita dah kena tukar modul. Mana? To be delete. To be delete. Rajin bawa tu. Congratulations Tanya. Blushing ah. Mana. Cik tak ada. Wah. Saya kena letak gambar. IG? IG ada. TikTok lagi, live lagi. Power. Okay, doktor kena sambung konten lah. Awish dah tunggu lah kat luar. Selamat berjuang. Doktor, sedikit ucapan dan kata-kata. Alhamdulillah atas semua doa. Okey, Tanya. Terima kasih. Tu nama. Hello, Tanya. Kecekak. Okay, so dah habislah, tamat dan sudah cabaran yang untuk hari ni menjadi content creator. Apa pengalaman awak? Sangat menarik, mencabar dan tak tahulah nak cakap apa. Tapi menarik tak, banyak benda belajar hari ni. Kita jumpa influencer, macam mana nak rekod, doktor. Lepas tu kita dapat berita gembira, Dr. Haziq. So banyak benda yang berlaku hari ni. Saya Betul. Hi guys, welcome back to Behind the Scene Rider Rental. Video ni bermaksud day 2 Biba menjadi Sisi content creator. Yeah. So far korang rasa dia mampu ke tak survive sampai hari Jumaat ni? Kalau korang nak tahu, korang stay tune, okay? Bye-bye. Cik Khalil, apa cerita? Dengar cerita ada kursi baru Cik Khalil. Cerita tengah kat mana ni? Benda dah keluar My News M-Star Cik Khalil. Betul ke cerita tu? Tolong pastikan. Tolong sahihkan cerita saya. Betul ke tak? Saya rasa ya, sebab sekarang tengah penuh dengan barang-barang. Saya nampak kat depan tu. Banyak barang. Oh, ini ada. Ni kita punya Cik Khalil. Okey, faham. Kita ada 2 chair untuk dipasang hari ni. Hi girl. Okay, saya tukar. Okay. Yes, saya berjaya menghasut orang buat konten. Bayar? Benda dah record. Bayar Janji, aku free ya? Okay. YouTube tu suruh subscribe dulu. Subscribe. Okay, cepat. Direct saya nak kena record macam mana? Direct saja. Okay. Okay, nanti doktor macam dari sini kot. Doktor macam jenguk. Lepas tu bila saya dah bayar, baru doktor datang. Alah, kenapa dah bayar dulu? Tak apa. Lepas tu tiba-tiba Alice kata, sorry, decline. Macam tu. So basically macam nak doktor belanja lah. Okay, faham. Basically Biba tu sekejap saya terzoom pula muka doktor. Dia tengah record kat belakang. Basically Biba tu hari ni second day dia. Doktor rasa macam mana? Biba memang sangat perform, okay? Walaupun second day, rasa macam 2 bulan dah kat sini. Doktor macam tahu-tahu rasa je. Sebab bos kata Nim, saya nak cabar intern ni untuk jadi content creator. So dia macam tepuk meja. Okay, saya terima. Doktor kata-kata tu Biba sikit. Kata-kata Biba, semoga Biba terus ada idea-idea yang bernas untuk naikkan kita punya marketing klinik kita ni. Doktor tengok belakang. Serius lah. Serius je, Sampai okay. sekarang. Okay lah kan. Okay. Teruskan usahamu Biba. Biba. Takut. Doktor tahu dia dancer. Apa dia? Dia dancer. Dancer. Memang ada rupa
dancer. Dia dancer tu cantik. Dia tadi request lah satu lagu. Saya request lah tapi dia tak nak. Ya, lagu nyanyi ke? Tak, menari. Biba, cuba nak request menari sikit. Alamak. Berapa saat? 5 saat. 5 saat minit. 10 saat apa? Kita buat demi Dr. Fika. Okay. 1, 2, 3. Tapik. Okay, lagi sekali apa? Lagu lain pula? Lagu lain kita buat joget lah. Okay. Dah ternampak? Macam mana Biba boleh ke? Sangat lemah lembut ya Biba. Emma ada ciri-ciri dancer. Kalau ganding dengan Alice rasanya okey ke? Oh, sangat okey. Gandingan yang mantap. Macam muka pun lebih kurang dah. Kan? Kecil pun lebih kurang tu. Awak boleh menari? Takut kayu sikit lah. Cuba Biba. Nak apa? Okay. Kiri kanan tu lagu cikgu. Tapi saya bagi trigger warning lah. Saya orang kayu sikit. Tak apa, kalau awak kayu saya batu-bata. Okay. Macam ni dulu. Lepas tu kiri. Sikit. Thank you Alice. Lepas tu dah hilang lah jadi dancer. Ya, saya rasa dia ada bakat terpendam Ya, sebenarnya. betul. Saya pun rasa walaupun senyap tu dia nak menari tu sebenarnya. Cuma tak ada gag. Ya, itu apa yang Biba buat hari ini. Dah settle untuk day tu. Apa yang Biba buat hari ni? Hari ni macam-macam. Kita jumpa Dr. Fika, Dr. Shazia, Dr. Aiza, Dr. Amira. Dan kita jumpa juga staff-staff yang lain, tim-tim yang lain. So, diorang sangat memberi kerjasama yang bagus. Thank you for all, everyone. So, sangat gembira dan happy juga today. Hari ni Biba pergi 2 location. Biba daripada office dia pergi ke Cawangan Bandar Tun Sri On. Lepas tu dia pergi pula Cawangan Seri Kembangan. Itu apa yang Biba experience hari ni. Tak sangka Biba boleh adapt dengan semua orang. Sebab semua orang karakter dia masing-masing tu berbeza. Congrats to Biba. Ada lagi 3 hari akan datang. Okay, day 3 menjadi content creator, tetapi cabaran hari ni adalah Menjadi host podcast. kalau korang nak tengok macam mana Biba jadi host hari ni dengan Dr. Natasha, korang stay tune video ni sampai habis. Doakan saya. Macam mana akak bos dia? Saya sangat excited. Saya nak tengok bakat yang selama ni dia ni dalam video dia buat. Tapi kita tengok kejap lagi. Betul. Kita try soalan lah. Kita try soalan dulu lah. Okay. Nervous ke? Tapi je, tenang-tenang je kan. Boleh. Boleh bukan. Okay. Tak lupa apa Ready ke? Nervous ke? Ya. Ayo jom settle. Kita tengah set up kamera. Okay. Let's go. Kat mana? Dekat atas sikit. Mendaki sikit je. Bah, boleh ambil position? Saya tak nampak view sini. Dulu. Oh, nice. Doktor pun boleh tengok doktor. Betul? Boleh betulkan tudung. Apa? Tumpah lalu. Assalamualaikum semua. Hello. 1, 2, 3. Okay. Test. Hello. Dah pening kepala baru first day podcast. Dah pening kepala. Okay, macam mana Biba? Masih nak teruskan? Masih apa tu? Masih nak Cabaran? Ya, Cuma cabaran. 1 hari lagi. Kita tak boleh putus asa. Kita kan ada 1 hari lagi. Betul eh? Didik saya. Betul eh? Mari berjuang. Tadi nervous tak? Cuba sangat. So lepas ni kita boleh panggil influencer instead of doktor. Influencer. Influencer pun awak dah handle. Day 2 dengan Baba. Betul. Ya, power lah.
Tak ada lah. Tak ada. Tak ada. Itu saya baru ambil gambar. Saya tak borak lagi dengan babah tu. So maksudnya challenge awak dengan Amira, awak lagi power lah. Tak. Amira pun power lah. So betul-betul tak nak cakap apa-apa dalam video. Diorang tu very macam apa, girls, support girl. No hate lah. Tapi awak kena beat sikit lah. Macam Mesti tiba. Baru umpan sikit Baru umpan sikit kau dah termakan dah. Okay, tunggu next nanti plan nak buat apa pula? Hari ni? Hari ni kita nak rekod Dr. Arif lah. Dr. Arif pun first time jumpa saya. Betul. Kita nak tengok lah reaction dia. Saya macam mana. Okay, Gitulah. nanti ada letak biru dekat sini Kamera rolling. After Raya Haji. Kalau nak enak makan daging lah. Okey, 2 je lah. Ada je. Gaya pun dah macam bapak-bapak lah. Doktor dah banyak berubah Doktor. Banyak ubah. Banyak berubah. Okay, ready? Ready. Okay, Beba. Okay. So, hari ni adalah hari terakhir anda menjadi content creator. Last day. Dia suka. Tapi jangan kata mesti tak bajet kan. Macam mana? Nak teruskan ke? Itu bergantung lah. Bergantung pada Bergantung. bos. Tapi kita buat kesimpulan dulu, Beba. Kesimpulan dia apa tu Anim? Kesimpulannya apa? Concludekan daripada day 1 until hari Jumaat ni. Okay, selama saya bekerja Dengan instrumental yang suka. selama saya bekerja sebagai content creator 4 hari, 4 malam, tak ada 4 hari je. Saya sangat gembira sebab saya pergi banyak cawangan kat Reda Dental. Selalunya saya berada di office saja. Tapi kali ni saya pergi ke 4 cawangan dan setiap cawangan ada istimewa dia sendiri. So saya jumpa banyak doktor juga. Saya buat konten dengan banyak doktor juga. So agak menarik dan tertarik. Memang debum. Lepas tu apa pengalaman awak pergi podcast? Dan awak jumpa podcast. influencer juga. Untuk podcast itu sangat pengalaman yang sangat, tak tahulah saya nak gambarkan macam mana, sangat baharu untuk saya untuk menjadi host bersama Dr. Natasha pula. So tapi saya boleh cakap Dr. Natasha sangat membantu saya untuk hilangkan nervous tu sikit sebab dia cakap kita boleh sembang-sembang macam biasa-biasa. Kalau untuk jumpa influencer, saya rasa itu menarik sebab saya kena tengok macam mana perangai influencer tu berjumpa dengan doktor semasa dia merawat gigi tu. Betul. So, overall rate menjadi content creator? Rate untuk menjadi content creator 10 per 10. 10 per 10. 6 7 No. 6 7 no. Takut. Dah, thank you. Korang boleh komen next nak Biba jadi apa, okay? Sudah. Sudah. Editor je. Editor je. Okay, bye.